Hai, bersama Anda Lavrenci dan Alena. Dan hari ini adalah video terperinci percuma tentang sambungan kuku menggunakan acuan atas serta tentang rawatan menggunakan mesin. Beginilah rupa kuku-kuku ini sebelum ini. Nah, sekarang kuku-kuku ini sudah tumbuh dan tiba masanya untuk saya tunjukkan mesin saya. Di tangan saya ada mesin Dr. Alex dengan pemegang yang selesa, senyap, dan ringan. Sebenarnya inilah mesin yang sama di mana saya telah mencipta 2 rekod dan setiap satu daripadanya untuk pengetahuan anda berlangsung selama sehari penuh. Di sini pula, saya sekali lagi sedang menguji mata pemotong karbida, kali ini dengan gelang hitam. Dan saya harus akui, gelang hitam dan potongan yang besar inilah yang paling saya suka, kerana hasil serbuknya lebih besar. Kerana serbuk yang paling berbahaya ialah yang halus. Sebenarnya, saya sudah lama ingin beritahu anda, ramai yang selalu tanya tentang beg-beg ini. Ini adalah beg khas, ia sudah dipotong dan hanya sesuai untuk autoklaf sahaja. Sebab itu, saya boleh susun mata pemotong dalam blister seperti ini atau penolak kutikula juga boleh. Mengenai kutikula, di sini sebagai model saya ialah adik saya, Liza. Ramai yang sudah kenal dia dan yang kenal pasti tahu kutikula dia memang sangat susah dijaga. Malah kutikula pun ada mood dia sendiri. Contohnya, kali ini kutikula dia agak baik dan boleh diuruskan dengan pusher saya. Jadi, saya dah angkat kutikula tu dan sekarang tiba masanya untuk tunjukkan kepada anda mata pengikir. Ia dipanggil baton dan saya rasa anda pun faham kenapa. Sebab pada alat ni ada bilah-bilah macam ni. Saya pun tak pasti nak panggil apa. Tapi, secara keseluruhan, ia memang nampak macam roti baton yang dihiris. Di laman web, mereka tulis yang bilah-bilah macam ni, potongan macam ni, membantu mata pengikir ini kekal sejuk dan tak menyebabkan kulit jadi panas. Jadi, tulis di ruangan komen kalau anda pernah cuba, betul ke tak betul. Saya pun nak tahu juga. Saya sendiri masih dalam fasa mencuba mata pengikir ini. Saya sangat berminat sebab ia memang sangat luar biasa. Dan semestinya, kita sebagai pakar sentiasa nak cuba sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dan mestilah tak sama macam orang lain. Di sini saya tunjukkan dengan terperinci cara mata pengikir ini berfungsi. Saya gunakan mata pengikir berbentuk lobak merah tetapi dengan alur jenis baton. Mata pengikir ini daripada jenama kemis, ia ialah kilang yang sangat besar di sini di Kazan. Mereka juga minta saya sampaikan bahawa mata pengikir kemis tidak dijual di platform jualan dalam talian. Jadi, jangan tanya saya tentang kod produk. Mata pengikir mereka hanya boleh didapati di laman web mereka serta melalui penyedar dan wakil rasmi. Saya juga ingin tunjukkan satu lagi mata pengikir. Lihat, alur pada pengikir ini sangat unik. Warnanya kuning dan merah. Maksudnya, ia berada di antara kuning dan merah. Belum sepenuhnya kuning, tapi juga bukan merah lagi. Pengikir seperti ini sesuai untuk kulit yang sangat lembut. Ia memang sesuai untuk Liza saya, sebab kulit dia dan saya sangat nipis dan sangat lembut. Dan kita perlu betul-betul berhati-hati di atas kutikula ini dan jangan bernafas terlalu kuat. Sebenarnya, saya sedang menyediakan kulit untuk melakukan potongan menggunakan mesin. Juga dengan bantuan mata pengikir, tapi kali ini menggunakan yang lain. Jadi, mengenai pengikir kemis, ia tidak akan dijual di marketplace. Ia hanya ada di laman web mereka dan melalui wakil rasmi. Jadi, berhati-hatilah dengan barangan tiruan. Jika anda jumpa pengikir seperti ini di mana-mana marketplace, sama ada harganya akan sangat mahal kerana dijual oleh pihak ketiga atau ia sebenarnya adalah barangan tiruan. Sekarang kita beralih kepada mesin. Saya tunjukkan mata pengikir seperti ini. Ia agak besar, berdiameter besar. Saya masukkan ke dalam mesin, masih menggunakan Dr. Alex. Dan saya tetapkan mesin pada 4,000 putaran. Ini penting. Seterusnya, saya ambil kutikula yang sudah diangkat, saya tarik dengan 2 jari. Seperti yang anda lihat, kulit di antara mereka menjadi tegang. Dan sekarang sangat mudah untuk memotong pada putaran yang sangat rendah. Saya tahu ada teknik di mana mereka memotong pada 12,000 putaran dan sebagainya. Saya tidak suka teknik seperti itu kerana saya mempunyai kulit yang sensitif. Dan saya juga mempunyai ramai pelanggan seperti itu. Saya benar-benar tahu bagaimana untuk bekerja dengan kulit seperti ini. Sebab itu, saya gunakan putaran yang sangat rendah. Dan yang paling penting, selain daripada mempunyai bahan kasar yang baik pada mata alat, kita juga perlu ada mesin yang boleh dipercayai, yang mempunyai kuasa dan torque yang mencukupi. Sebab itu, mesin Dr. Alex adalah mesin yang tepat. Saya gunakan SPS SP130. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk tangkap skrin apa yang saya akan gunakan.
Saya ada asas primer, dehydrator dan gel. Gel hitam dari jenama Iris K siri AM. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya dengan terperinci sebab kita akan buat pemanjangan kuku. Tapi sebelum itu, kita akan nyah-minyakkan semuanya dan teruskan dengan cecair persediaan. Oh, nail prep ialah penyah minyak khas tambahan supaya betul-betul tiada pengelupasan. Seterusnya, semuanya sudah kering dan kita sapukan primer. Saya guna primer berasid, penting untuk sapu tanpa bertindih. Seterusnya, gunakan asas getah kocuk daripada jenama EM. Saya tunjukkan cara saya sapu. Di sini penting, tiada suntingan. Semuanya saya tunjukkan seadanya sebab selalu orang tanya dalam lapisan yang mana. Beginilah, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Sudah tentu tiada proses meratakan, hanya sedikit sahaja asas digunakan. Maksudnya, ia hanya seperti lopak kecil di atas kuku. Ini penting. Lapisan asas dikeringkan selama 60 saat, sementara itu saya sediakan gel. Ini adalah gel Vitrage hitam. Ada sedikit tona kelabu. Warna yang sangat unik akan kita gunakan dalam kerja ini. Saya ambil acuan dual form. Saya rasa tak perlu pun saya sebut jenamanya. Ya, memang dah tertulis pada bentuk itu. Bentuk atas dan mingka. Saya tekan sedikit, tekan kuat supaya lengkungan bertambah. Sebab bentuk itu agak tak sesuai. Kemudian saya cuba-cuba pilih saiz yang sesuai dan ambil berus. Saya ambil berus bentuk bujur nombor 2 dari Iris K. Ia memang sangat kecil. Kecil dan saya perlukan untuk selesaikan masalah pada bahagian kuku yang tumbuh ke dalam. Semua yang ada masalah, titik pertumbuhan kuku yang nampak jelas, buat macam ni. Sapu di tepi-tepi, tepat di tempat itu dan keringkan dengan lampu. Ini Zenya Imenin yang ajar saya. Ini memang tip yang sangat bagus, saya betul-betul cadangkan pada semua. Dan sekarang titik pertumbuhan kuku anda pasti akan tertutup. Tapi yang paling penting, pastikan gel itu digunakan sedikit sahaja. Seterusnya, kita akan sapu gel dalam 2 peringkat. Gel kaca hitam yang akan kita gunakan sepenuhnya untuk semua proses pemanjangan kuku. Ia juga agak berwarna asap. Mula-mula saya sapu nipis hingga ke tengah sampai ke kawasan sambungan. Kemudian saya ulangi dengan 1 titisan lagi. Sebenarnya boleh buat dengan 1 titisan, tapi saya lebih suka buat dalam 2 kali. Tapi penting untuk tidak sapu gel pada kawasan hujung bebas, maksudnya pada sambungan hujung bebas. Kita dah keringkan dengan lampu dan sekarang saya letakkan titisan utama yang paling besar dan paling tebal. Titisan inilah yang akan membentuk keseluruhan kuku. Rahsianya ialah saya tidak tarik gel sampai ke kawasan kutikula. Beginilah rupanya. Seterusnya, jari kita yang cantik ini bengkok. Ya, jari Liza memang begitu. Dia memang lahir begitu. Itu bukan satu kesalahan, cuma jarinya menghala ke sisi. Kita juga perlu tahu cara bekerja dengan jari seperti ini. Dan saya nak beritahu awal-awal, di sini tak selalu akan dapat hasil yang sangat-sangat sempurna sebab kita kena jaga keseimbangan yang terbaik. Kalau kita terlalu cuba meluruskan kuku, falang akan nampak seperti patah. Sudah tentu, perkara seperti itu tak sepatutnya berlaku. Sebab itu, semuanya kena berpada-pada, pusingkan bila perlu, tapi buat dengan sangat berhati-hati dan sederhana. Tengok betapa bagus gel ini boleh ditekan. Sekarang dah ada ruang antara bentuk dan gel dan kita boleh terus tengok berapa banyak yang dah ditekan di situ. Jari seterusnya tak lebih baik daripada yang sebelum ini sebab jari tengah dia memang sangat condong ke tepi. Tapi, macam yang awak nampak, saya tak banyak alihkan bentuk atas tu. Saya ulang sekali lagi, kalau saya letak bentuk tu betul-betul selari dengan phalanx atas sama ada yang pertama atau paksi tengah, awak fahamkan maksud saya, nanti nampak macam jari tu patah. Itu memang tak cantik langsung. Dan seterusnya, saya tunjuk lagi sekali, memang saya ulang, kita sapu lagi pada bahagian yang ada titik tumbuh yang mungkin boleh tembus nampak, kemudian keringkan dengan lampu. Lampunya pun saya dapat dari Iminkim. Sangat mudah digunakan, ia tanpa wayar dan baterinya tahan lama. Saya pun tak pasti berapa hari. Memang tahan lama sangat. Kita juga sapukan lapisan asas yang nipis dulu. Ia mesti dikeringkan terlebih dahulu. Saya keringkan sekejap saja, mungkin 2 saat, sekejap saja. Bukan sampai betul-betul kering, cuma nak bagi ia melekat sikit saja. Selepas itu, titiskan titisan utama yang akan kita gunakan. Berus yang saya gunakan juga dari Iris K, Iris Kate. Saya memang ada 1 set penuh berus ini. Beginilah rupa bentuk atasnya dan sekarang kita letakkan ia pada jari manis kita. Kita memang bernasib baik dengan jari manis ini. Ia tumbuh lurus. Memang tiada masalah di sini. Kita tolakkan tekan tepat di kawasan kutikula dan kawasan inilah yang saya keringkan dahulu.
Sebab selepas mengeringkan kawasan kutikula, bahagian tepi bebas masih lagi gel basah. Jadi saya ambil batang oren dan boleh lap semuanya dengan tenang. Ia juga mudah dilap dengan batang oren. Perkara paling penting ialah batang oren itu perlu ditekan ke kulit pada masa ini, bukan menekan gel supaya tidak merosakkan ketebalan di situ. Periksa semuanya dan kalau perlu boleh tambah dengan berus jika ada bahagian yang tidak cukup selari. Perkara ini boleh berlaku. Gel mungkin boleh mengalir. Keringkan sedikit dan apabila terasa hangat, boleh tekan. Saya punya plier muncung tirus. Plier muncung tirus juga dari EMEA kalau ada yang tanya. Dia ada di laman web, tapi di Walburis rasanya tak ada. Sekarang akan nampak dengan jelas betapa bagusnya gel itu ditekan. Maksudnya, semuanya sudah kemas dan kekal di tempatnya. Sekarang kita buka, saya tak simpan bunyi-bunyi itu sebab memang ada bunyi klik sebab saya dah tekan semuanya. Tapi seperti yang anda lihat, semuanya memang kemas sangat. Oleh kerana kuku asal dia memang lebar, kuku dia memang semula jadi macam tu dan itu memang tak boleh diubah kecuali dengan memanjangkan kuku. Maksudnya, bila kita panjangkan kuku, ia nampak lebih anggun. Tapi bila kita tekan, kita hanya tekan bahagian hujung kuku sahaja. Jadi, kita memang tak boleh tekan bahagian dasar kuku. Sekarang kita ambil pengikir kuku. Saya guna dari Nippon Nippers. Memang dah lama saya guna ini, tak pernah tukar. Berasaskan buih 180 grit. Saya tunjukkan lebih baik lekatkan pengikir kuku sebelum mula buat manicure. Kalau tidak, akan jadi macam saya, sarung tangan melekat. Tapi benda ni memang boleh berlaku. Seterusnya, penting untuk tahu macam mana nak menyikir selepas guna bentuk atas. Mula-mula, saya tolak kulit dengan bahagian satu lagi pengikir kuku yang besi. Saya tanggalkan gel itu sebab kalau tak tanggalkan, anda boleh melukakan pelanggan. Lepas tu, kita letakkan pengikir kuku dan cuma bersihkan bahagian sisi yang selari di sini supaya ia jadi rata macam ni. Boleh juga betulkan sedikit panjangnya, ikut keperluan. Dan lakukan manipulasi yang sama di sebelah satu lagi. Maksudnya, kita pisahkan kulit dari gel dulu, kemudian baru kita mula menyikir. Memisahkan kulit ni memang wajib. Kalau awak terlepas langkah ni, awak boleh melukakan pelanggan dengan pengikir. Dan sudah tentu, penting juga untuk pastikan pengikir awak selamat digunakan. Pengikir saya dipotong dan dibuat dengan cara tertentu supaya tidak mencederakan pelanggan. Jadi, saya tak perlu sediakan atau merapikan tepi pengikir ini. Itu memang satu kelebihan yang sangat menyenangkan. Selepas itu, saya ambil mata penyisar karbida. Saya ambil yang lain sebab saya sedang dalam ujian untuk manicure. Sebenarnya, saya boleh cuba sehingga 10 jenis mata penyisar yang berbeza. Tapi di sini akhirnya hanya ada 2 sahaja. Saya gunakan yang hitam untuk menanggalkan dan yang ungu ini saya sedikit menyikir di kawasan kutikula dan seterusnya akan menyikir dari dalam. Selepas itu, rahsia utama untuk acuan atas ialah rawatan dengan mata penyisar berlian. Penting untuk menyah-minyakkan semuanya dengan betul supaya tiada rasa melekit. Dan kemudian, dengan mata pengisar yang sama yang anda gunakan untuk membuat manicure, dalam kes saya ia berwarna merah kuning, maksudnya mata penyisar yang sangat lembut. Anda boleh mengikir gel dengan tenang. Mata penyisar tidak akan rosak. Ia adalah berlian dan lebih-lebih lagi, Kimis menggunakan salutan berlian asli. Maksudnya, ini adalah mata penyisar yang sangat tahan lama. Dengan syarat anda sudah tentu menjaga dan membersihkan mata penyisar ini dengan betul. Dan anda mesti membersihkannya menggunakan mesin pencuci ultrasonik. Semua alat berputar mesti dibersihkan dengan ultrasonik. Saya nasihatkan anda supaya mata penyisar tahan lebih lama. Baiklah, petua untuk menyikir. Oleh kerana kita sedang membentuk kuku gaya ballerina di sini, dan acuan atas itu sendiri juga berbentuk ballerina. Kita perlu menyikir semuanya menjadi bentuk almond. Di sinilah timbul persoalan, bagaimana untuk menukar bentuk ini? Saya cadangkan untuk membantu diri sendiri seperti ini dahulu. Tandakan sudut-sudut yang perlu dikikir. Letakkan pengikir pada sudut 45 darjah. Penitir yang sama dengan asas berbuih. Pegang kuku dengan ibu jari seperti yang saya tunjukkan sekarang dan dengan tenang kikis semua sudut yang tidak diperlukan. Beginilah rupa hasil separuh siap kita dan sekarang saya perlu menggunakan pengikir seolah-olah saya bermain biola dengan busur untuk meratakan sudut-sudut ini dengan berhati-hati. Dari satu sisi dan sama juga di sisi yang satu lagi. Jika perlu, sesuaikan agar selari. Dan dengan cara ini, kita akan dapatkan bentuk yang sangat cantik dan anggun, mungkin seperti badam, atau mungkin juga bentuk lain. Tapi apapun, bentuk inilah yang paling disukai oleh Lise. Ia sangat sesuai dengannya.
dan di tangannya ia nampak sangat menarik kerana ia membuat jari-jarinya kelihatan lebih panjang dan sedikit unik. Seterusnya, kita akan melakukan penyikisan dari dalam. Oleh kerana kita telah memendekkan panjangnya, sudah tentu kita perlu membetulkan semuanya. Di sini, saya ada mata penyisar jenis Fresholke dengan jalur ungu. Saya tak dapat sebut jenama mata penyisar ini sekarang. Saya masih dalam proses ujian. Nanti saya akan beritahu. Sekarang saya sedang menguji lebih daripada 100 mata penyisar. Jadi, sebaik sahaja saya habis mencuba semuanya, saya pasti akan berkongsi dengan anda. Tapi saya nak cakap, yang hitam dan ungu setakat ini memang sangat saya suka. Memang terbaik. Seterusnya, apa yang saya buat? Saya ambil lagi asas yang sama yang saya gunakan sebagai lapisan asas dari AM. Saya letakkan asas ini di atas permukaan menggunakan polipalet. Dan sekarang saya sapukan primer di kawasan sepanjang kutikula sebab mungkin saya ada terkikir sedikit di situ. Dan sekarang saya mahu betulkan kawasan itu dengan asas supaya tiada sebarang pengelupasan di situ. Ngomong-ngomong, manikur ini sekarang sudah rasanya hampir 2 minggu dan memang tiada pengelupasan di situ sampai sekarang. Sekarang, saya memang tak boleh berhenti bermain dengan benda ini. Saya sendiri tak tahu bila saya akan berhenti, tapi saya akan teruskan. Saya akan terus buat aeropuffing ini. Ia adalah alat yang sangat menakjubkan. Dan inilah span kecil yang comel-comel itu. Jadi, idea kami memang hebat, tapi sesiapa yang tak suka reka bentuk, lebih baik keluar dari sini sekarang, sebab lepas ni akan mula. Alina, reka bentuk bukan bidang awak. Awak memang tak pandai. Dengar sini, pandai ke tak pandai, saya tetap buat ikut kemampuan saya. Dan saya tunjukkan macam mana saya buat. Saya dapat permintaan daripada Liza, permintaan daripada klien, yang paling penting pula tu. Oh ya, jangan buat macam ni. Baiklah, mula-mula kena guna warna putih, lepas tu baru warna lain. Jadi, permintaan Liza tadi, dia nak sesuatu yang kamu semua mungkin tak percaya. Mungkin tak pernah dengar pun. Pokok birch. Pokok birch. Pokok birch dan sesuatu macam manikur tradisional Rusia. Entahlah, lebih kurang macam tu. Mula-mula memang nak pokok birch. Saya cakap, jomlah kita buat matahari merah. Bagi saya, ini macam mengingatkan saya kepada musim sejuk Rusia. Jadi, kami pun buatlah. Kami buat tompok merah ini dengan teknik aeropuffing yang dalam fikiran saya melambangkan matahari. Seterusnya, kita akan lukis pokok, batang dan dahan pokok itu. Tak ada apa-apa yang istimewa. Saya buat ini dengan cat gel ikut gerak hati macam mana saya nampak, macam mana saya rasa. Saya bukan pelukis. Ke sekolah seni yang pergi cuma Liza sebab saya yang hantar dia ke sana. Saya tak pernah dihantar ke sekolah seni. Jadi saya melukis macam mana yang saya mampu, begitulah saya melukis. Pendek kata, ikut kemampuan. Di sini, pada jari kedua, ketiga dan keempat, kita akan lukis pokok birch. Buat masa ini, saya hanya menandakan secara ringan dengan berus halus di mana pokok-pokok itu akan berada. Dan saya tandakan dengan cat kelabu begini, supaya saya tahu di mana kedudukannya. Sebab pokok birch kita nanti akan bertekstur. Ia akan dibuat terus daripada gel gypsum jadi nampak 3D. Di sini saya masih berharap kita akan biarkan begitu saja. Sebab itu saya lukis sedikit sahaja. Maksudnya ini adalah pokok birch pada waktu malam dalam kegelapan. Pada ibu jari kami fikir kalau ada matahari, siapa yang boleh larang kami buat bulan? Jadi, kami juga letak cat gel putih di situ. Dan di atasnya, dengan gel kuning, malah 2 warna seperti yang anda lihat, saya letakkan matahari dan juga lukis pokok. Tapi kali ini, ia akan jadi pokok cemara. Jadi inilah pilihan yang paling mudah mungkin. Kalau ada yang nak tahu macam mana nak lukis pokok cemara, cuma buat macam ni saja, dengan cara titik-titik, rasanya itu namanya. Tapi saya nak beritahu awal-awal, saya sebenarnya tak suka idea ni. Lepas tu, kami ubah semula kuku ni, kami perbaiki, tapi itu dibuat pada hari berikutnya. Lepas tu, kami ulang semula pokok-pokok pini di atas dengan warna putih, terus atas top coat dengan warna putih tanpa lapisan melekit. Sebab bila macam ni, ia nampak cantik, tapi bila atas top coat, ia jadi bercampur dan secara keseluruhan nampak tak estetik sangat. Lepas tu, kami tambah bintang-bintang atas permintaan pelanggan. Dan jari yang paling susah ialah jari kelingking. Memang mimpi ngeri. Sebab dekat situ, Liza buat keputusan mesti ada burung gagak atau burung raven. Pendek kata, burung hitam lah. Kami cari siluet burung-burung tu di internet dan saya mula melukis. Sebab saya memang tak pandai melukis. Maksud saya, kalau pokok tu saya boleh juga buat lebih kurang. Tapi yang ni memang susah sangat. Saya lukis dia beberapa kali, padam semula. Saya ada contoh dalam telefon, tapi akhirnya yang saya lukis tu cuma lebih kurang je rupa burung gagak.
Tapi yang ni memang bukan kelas seni dan jangan buat macam ni. Sebab entahlah, mungkin ada cara lain kot. Burung biasanya dilukis dengan cara lain. Tapi saya diberi tugasan, jadi saya pun lukislah macam ni. Saya cuba bagi lukisan ni nampak lebih berdimensi. Sekarang saya akan lukis mata pula. Sebab ini kan burung. Dia ada tangan. Maksud saya kaki, ya Allah. Dia ada ekor dan sayap, juga mata dan paruh. Semua benda ni burung ni mesti ada. Jadi, beginilah rupa burung gagak hitam, kalau awak nak. Sebab entahlah, mungkin ini burung lain. Tapi inilah hasilnya yang kita dapat. Liza cakap dia cantik. Saya pun cakap, yang penting awak suka. Jadi, kita biarkan saja macam ni. Oh, seterusnya top juga dari AM dengan berus lutsinar yang sekarang akan menyatukan seluruh rekaan kita. Baik, pokok-pokok kecil dari sapu. Seterusnya, kita sapu pada pokok-pokok pine kita. Dan di sini boleh nampak dengan jelas yang warna hitam dah mula hilang pada masa ni. Sebab tu saya kata saya ulang semula. Macam salji je pendek kata atas pokok-pokok pine ni. Sebab tu hasilnya jadi macam, musim sejuk Rusia agaknya. Tapi itu belum semuanya. Jangan tukar lagi. Sebab bahagian paling mencabar akan bermula sekarang. Nampak macam semuanya okey saja, tak ada langsung petanda buruk. Tapi kita ada 2 jari ni. Dan saya ada 2 bekas kecil dengan cat putih bertekstur macam ni. Catnya pun dari Ariska. Ia juga dipanggil cat plaster. Ada macam-macam nama untuk cat ni. Ada juga yang kata boleh buat sendiri. Tapi kena guna akrilik yang sangat kasar. Apa-apa pun saya dah ada cat ni. Dan saya tunjukkan apa yang kita buat. Saya sapukan cat ni tepat di kawasan yang saya tandakan sebagai batang pokok. Saya ulang sekali lagi, bahagian bawah tu cuma lapisan asas saja. Sebenarnya tak dirancang pun nak letak di situ. Tinggalkan saja. Liza kata dia memang nak pokok birch. Betul-betul nak pokok birch yang asli. Macam dulu, di tingkap rumah kita pernah ada pokok birch macam tu. Pokok birch. Saya memang sangat suka pokok birch sebenarnya. Dan corak birch tu saya rasa memang sangat menarik, sangat estetik dan senang untuk dilukis. Jadi atas plaster yang masih basah tu saya lukis semuanya. Saya tambah warna hitam. Dan inilah hasilnya. Jadi tulis semua di ruangan komen. Semua kecuali komen tentang burung gagak tu. Sebab saya memang betul-betul rasa malu sangat tentangnya. Semuanya nampak okey kecuali jari ni, tapi macam saya cakap, kita dah ulang dengan warna putih kat sini dan hasilnya jadi okey. Jadi manikur ni tahan selama 2 minggu. Dan by the way, dekat kawasan kutikula tu ya, memang nampak separah lutsinar. Tapi sampai sekarang tak ada apa-apa yang tercabut. Itu saja dari saya bersama anda tadi, Liza.